Okey, lepas tu kita akan label lah macam biasalah. 1, 2, 3. Okey. Dan saiz asal dia lah. Saiz asal dia adalah 3. Jadi kita sambungkan 3 dengan hujung lah. 3 dengan hujung ni. Okey. Dan dia kata tadi pengecilan dia 2:3. Jadi 2:3. Jadi saiz asal dia dekat yang tu 3 dengan hujung. Jadi kita nak dapat saiz baru, nak kecilkan ke nombor 2 lah kan. Okay, ke nombor 2. Okay. Dulu ni kita buat dekat garisan sisi. Dah ni nombor dia ni sebelah luas, kita buat ni macam bawah ni macam luas dia lah kan. Olah-olah dia. Okey, jadi kita dapat, kita selarikan 2 kena dekat sini. Okey, yang ni kita labelkan lah. Contoh dia kita label sebagai X. Okey, dekat sini lah. Kita labelkan sebagai X. Yang kena dekat 2 ni. Kat bahagian bawah ni saya tandakan sebagai X. Seterusnya, kita dah ada semi bulatan, kita nak lukis lagi satu lah semi bulatan. Jadi kita kena cari titik tengah daripada antara X dengan E. Okay, cari titik tengah antara X dengan E. Okay, cari titik tengah antara X dengan E. Okay, jadi kita buka lah, letak dekat E, kita buka lebih kurang besar daripada setengah. Nak cari titik tengah je tau. Cari titik tengah antara X dengan E. Letak pula dekat X. Kemudian saya tandakan sajalah, saya tak mahu garis panjang-panjang, saya cuma tandakan kedudukan titik tengah yang saya dapat ni. Saya dapat dekat sini lah titik tengah dia. Okey, titik tengah antara X dengan E saya dapat dekat sini. Saya tak garis, kalau kamu nak garis pun boleh, tapi saya tak mahu garis lah. Dah dapat titik tengah antara X dan E, saya akan buat semi bulatan. So, semi bulatan yang baru ni dia akan jadi macam ni lah. Nampak lah, dia yang kecil ni, tapi dia akan kena dekat E. Jadi nampaklah ada 2 semi bulatan yang baru. 2 semi bulatan kat bahagian bawah. Satu yang kecil daripada antara X dengan E, dan satu yang besar tu yang saiz asal. Akan dapat 2 semi bulatan. Kena? Akan dapatlah 2 semi bulatan tu. Okey. Macam mana dapat ni? Yang ni tadi kita dah cari, kita selarikan dari nombor 3 ke nombor 2. So, tandakan dekat bawah tu X. So, kemudian nak buat, sebelum buat ni, kena cari titik tengah antara X dengan E. Cari titik tengah antara X dengan E, dapat titik tengah, baru boleh buat separuh bulatan bahagian bawah yang barulah. Okey. Okay, dah selesai tu. Langkah yang seterusnya adalah kita kena buat daripada A ni kan. Daripada A ni kita akan garis straight ke bawah. Daripada A lah. A kita akan garis straight ke bawah. A dia punya pusat lah. Jadi kita garis straight ke bawah. Okay, daripada A kita akan garis straight ke bawah. Okay, sebab dia punya pusat, garis straight ke bawah. Okay. Jadi kita akan nampak lah, bila garis straight A ke bawah ni, dia akan dapat 2 persilangan dengan 2 semi bulatan yang ada lah. Okey, saiz asal dia adalah yang besar kan. Semi bulatan yang besar. Jadi sambungkan E kita sambungkan dengan persilangan semi bulatan yang besar. E sambungkan dengan sini. Lepas tu kamu pun dah agak boleh tahu dah kot nak kena buat apa. Mesti kena selarikan juga. Kita selarikan daripada E ni, garisan ni, ke semi bulatan yang kecil. Selarikan. Okey, kena dekat situ. Semi bulatan yang kecil. Garis. Okey. Jadi kita dapatlah E prime dekat sini. E prime. Okey, E tanda ataupun E prime lah. Daripada sini yang saiz asal, selarikan ke semi bulatan yang kecil, kenalah E prime. Okey, jadi boleh nampak dah.
Kaedah dia lagi panjang berbanding dengan nisbah sisi. Betul tak? Lagi panjang. Nak dapat kedudukan I tanda yang baru sahaja. Tapi kena buat banyak kan. Pusing banyak sikit lah dia punya, orang kata apa, proses dia nak dapatkan E prime tu. Okay. E yang asal gariskan ke persilangan segi bulatan yang asal. Kemudian kena selarikan, kena dekat semi bulatan yang baru yang kecil. Garis dia akan dapatlah E prime. Okay, bila dah dapat tu, baru senang kita nak buat benda yang lain. Kita cuma gariskan daripada pusat ke semua bucu lah yang terlibat. Atau ni garisan pancaran lah. Garisan pancaran ni buat. Yang selebihnya cuma garisan selari je lah.